Salam hormat, salam kita Selangor maju bersama. Satu lagi muka surat baru dibuka untuk lembaran 2026 dengan FS Women FA Cup untuk pusingan pertama, pusingan 16. Sternen FC Shah Alam dan Velocity FC Setia Alam mencuri satu slot untuk kemarahan ke pusingan suku akhir. Di pusingan ataupun perlawanan kalah mati seperti ini, mereka mampu untuk menunjukkan satu persembahan yang lebih besar daripada apa yang dipamerkan di dalam aksi liga. Dari sebuah impian terus ke persada demi lencana di dada Sternen dan juga Velocity yang memulakan 0-0 dari arena MBSJ untuk pusingan pertama, pusingan 16 FS Women FA Cup 2026. 6 pemain Velocity sudah pun bersedia di rong kotak penalti lawan. Farisha Hanim hantaran ke tengah, tandukan dilakukan. Sekali lagi tidak berjaya untuk setidak-tidaknya mendapatkan percubaan on target dalam menguji Jaffe Lun di gawang gol beliau. Satu hantaran yang cukup baik daripada Farisha Hanim berjaya untuk mengesan di manakah kedudukan rakan yang benar-benar kosong, tidak dikawal oleh mana-mana pemain pertahanan Sternen. Dan satu hantaran yang cukup baik sebenarnya daripada Anis Aisyah, berjaya untuk mengesan kedudukan Nurin Umairah. Dan ini adalah kelebihan Nurin Umairah sebenarnya, Naki. Apabila beliau meletakkan diri beliau pada tempat yang sepatutnya sebagai seorang penyerang, beliau berjaya untuk mengeluarkan diri ataupun meloloskan diri daripada kawalan pemain Sternen dan terus menerpa ke arah bola dengan satu sentuhan yang cukup baik dengan pemain-pemain yang sudah pun bersedia di dalam kawasan kotak penalti. Anis Aisyah dengan dua pemain Sternen membina benteng, diumpan ke tengah. Ada ruang kali ini untuk Velocity. Berjaya untuk jaringan kedua dihasilkan. Bermula dengan sepakan percuma daripada Anis Aisyah. Dan jaringan ini berjaya untuk dihasilkan dalam penghujung separuh masa pertama ini daripada Damia Batrisha. Jaringan cukup menarik untuk Damia meloloskan diri dan memanfaatkan peluang di hadapan kawan gol Sternen setelah tadi. Ya, hantaran yang cukup baik sebenarnya daripada Anis sebentar tadi, berjaya untuk mendapatkan penyerang mereka Jamia Batrisha, dan kemudiannya beliau dengan cukup tenang menyudahkan hantaran tersebut. Walaupun sebenarnya ada pemain Sternen yang cuba untuk menghalang gerakan tersebut, namun ketenangan yang dimiliki oleh Damia Batrisha dengan menewaskan Yap Felun. Serangan kali ini untuk Velocity, Ayunan Chani. Satu lawan satu lepas berdepan dengan Judi Tusai. Kali ini jaringan terkena palang. Belum lagi untuk jaringan ketiga untuk Velocity. Ayuna masih lagi belum, tetapi Ayuna sudah pun dikesan dalam kedudukan offside. Bola itu sekadar singgah di palang gol untuk Sternen. Agak sedikit kurang bernasib baik sebenarnya untuk Velocity meletakkan 3 jaringan di hadapan. Namun percubaan yang pertama itu, mungkin ianya disahkan dalam bentuk jaringan atau sebagainya. Ya, ianya telah pun disahkan, Aki. Jaringan ketiga untuk Velocity yang sudah pun disahkan oleh pengadil pada malam ini. Dia pantas untuk mendapatkan Farisha. Ada ruang untuk Nur Fatin Rozani. Satu hantaran ke tengah tetapi sekadar terkena pada tiang. Dan tepan whistle panjang daripada pengadil untuk menamatkan perlawanan pada malam ini dengan keputusan penuh bagi pusingan 16 FS Women FA Cup. Sternen 0, Velocity 3. Syabas, tahniah dan terima kasih kepada dua pasukan yang menampilkan aksi terpuji pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan dan terus memberikan sokongan kepada pembangunan bola sepak wanita Selangor.